Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Okey, hari ni saya nak unboxing satu produk yang memang dah ramai tanya kat saya lah sejak daripada mula dia launching sampailah ke hari ni. Semalam pun ada lagi yang tanya kan. Okey, jadi barang apa tu? Okey, ini dah. Kenal tak? Kenal tak? Okey, yang ni Mac Mi Pocket Max lah. Dia adalah Android konsol yang memang boleh kata agak menarik jugalah sebab anda tengok lah besar mana kan. Lepas tu nampak lah kat sini. Nampak ni? Nampak? Dia punya ABYX dia kita boleh cabut, kita boleh pusing, kita boleh pasang balik. Maknanya kita boleh ubah kedudukan ABYX dia. Termasuk dia punya D-pad. Boleh cabut ataupun kita nak twist dua ni kan. Kita nak twist. D-pad duduk sini, ABYX duduk sini. Walaupun pelik kan. Tapi kita boleh buat. Saya pun tak sure boleh buat ke tak kan. Buat kepala tahu. Buka pun belum lagi. Nampak? Dalam plastik lagi. Memang saya plan nak buka sama-sama dengan anda. Okay, jadi dalam video ni kita akan... Macam biasa, kita akan buka tengok bahagian luaran dia dan saya akan cabut dua benda yang saya cakap kepada anda tadi ni. Kita cabut, kita cuba twist tengok ataupun dia sekadar cabut untuk pusing, letak ke. Tak tahulah, kita akan tengok dalam video ni. Lepas tu macam biasa, kita akan tengok dia punya performance gaming dia. Jadi tanpa berlengah lagi, jom kita start. Okey, variant yang dihantar kepada saya, kita tengok kat belakang. 128GB internal storage dengan 8GB RAM dan color dia adalah, kalau kita tengok kat sini, retro GB. GB saya tak pasti, mungkin stand for Game Boy lah. Okey, kita buka terus. Okey, kita buka kotak, dia bagi macam satu kad kat sini gambar konsol dia. Lepas tu okey, buka-buka terus jumpa konsol. Oh, dia tak letak plastik apa. Dia macam ni lah. Okey, kita tarik dia keluar dulu. Tengok apa lagi ada kat dalam. Okey, pertama sekali dia ada macam satu kotak yang lepek ni. Dalam dia ada dia punya user manual. Okey, kita tak tepi dulu. Satu kotak lagi. Yang ni biasanya dia punya kabel pengecasan dia. Okey, kabel pengecasan dia macam biasalah, type C ke type C. So kabel dia warna putih. Ni first time saya jumpa kabel putih. Biasanya mana-mana Android konsol kabel dia warna hitam. Okey, kita ketepikan dulu. Okey, untuk first impression apa yang saya boleh cakap, yang ni merupakan Android konsol yang besar lah. Tak banyak Android konsol yang besar. Sebelum ni Android konsol yang besar yang saya pernah buka adalah AYN Odin 2 Portal. Lepas tu tak ada dah. Ini yang kedua saya pegang kat tangan, yang ada kat atas tangan saya yang memang saya boleh kata besar. Okey, kejap saya buat perbandingan sikit dengan AYN Odin 2 Portal. Okey, ni AYN Odin 2 Portal yang saya review saya rasa masa tahun lepas ni. Kalau kita tengok saiz dia lebih kurang lah. Tapi saya rasa macam Mac Mi Pocket Max ni lagi besar. Kalau kita tengok kat sini memang nampak dia lebar sikit. Lepas tu dari segi ketebalan dia, kita tengok beratas, Mac Mi Pocket lebih tebal. Lepas tu dia punya grip holder, yang ni lagi tebal. Biasanya kalau tebal, dari segi keselesaan memang menang kat dia lah. Sekejap saya cuba. Okay, Odin 2 Portal. Yang ni memang rasa lebih selesa. Dia bila kita pegang tu kan, rasa lagi confident sebab dia tebal. Bila tebal kan pegang rasa lagi kejap lah. Macam ni dia lebih pada slim. Dia slim design. Okey, kita ketepikan ni dulu. Okey, jadi untuk color dia retro GB macam ni lah. Dia punya button dia warna macam dia merah nak ke maroon sikit. Lepas tu dia punya trigger button dia pun sama juga dengan dia punya volume button dengan power button. Belakang macam biasalah, dia ada dia punya lubang pengudaraan, ada kipas dalam ni, dia akan buang haba panas kat sini. Lepas tu dia ada juga programmable back button. Lepas tu macam ada metallic warna chrome sikit kat sini. Menarik juga dia punya ni kan. Ni tempat memory card dia. Okey, jadi untuk bahagian luaran dia saya rasa yang tu kita cuba on dulu. Kita tengok macam mana. Okey, logo Mac Mi. Okey, jadi macam biasa lah, bila start ni nak kena set up lah, pilih bahasa, lepas tu connect dengan wifi, lepas tu semualah proses Android. Okey, jadi lepas saya dah siap semua ni, kita akan jumpa balik. Okey, saya dah siap set up dah. Saya dah masuk beberapa emulator lah yang kita akan test kejap lagi, dan game Android pun saya ada masuk juga satu. Anda nampak kat sini Wuthering Wave kan. Okey, tapi sebelum kita pergi pada game test tu, saya nak tunjuk pada anda macam mana kita nak cabut benda ni. Apa tu, boleh tak nak switch kiri kanan ni kan, atau nak pusingkan dia apa semua kan. Okey, first kali kita tengok cara buka dia. Okey, dekat tepi button X ni dengan tepi button B ni, dia ada macam lekuk tau. Kita kena ada kuku nak buka dia. Saya beritahu siap-siap. Okey, jadi congkir kat sini, tarik. Dia macam magnet tau. Nampak dia akan tarik balik. Jadi kita cabut terus. Dia boleh buka macam tu. Macam tu juga dia punya D-pad dia. Kita boleh tarik. Nampak?
Okey, dah settle buka. Macam saya cakap tadi kan, kita nak cuba tukar sini, ya D-pad duduk sini, ABOX duduk sana kan. Saya dah test tadi, tak boleh. Sebab yang ni besar, dia tak boleh masuk kat sini. Ni pula kecil, dia jadi longgar. Nampak dia jadi longgar. Lepas tu saya cakap pula nak cuba twistkan dia kan. Pun tak boleh juga. Okay, ni kedudukan asal macam ni. Bila saya twist dia macam ni, dia tak boleh masuk habis, nampak? Dia tak rapat. Jadi dia tak connect lah bila dia tak masuk habis. Jadi kena letak pada kedudukan asal dia. Macam ni. D-pad pun sama juga, letak pada kedudukan asal dia. Saya pun tak faham untuk apa dia orang buat boleh cabut ni. Mungkin saya tak tahu lagi lah, sebab yalah baru unbox ni. Okey, yang kedua dia punya performance. Kita nak tengok, kita nak setkan dia punya fan performance mode, refresh rate semua dekat mana. Saya daripada tadi saya cari tahu, saya tolak-tolak macam ni, kenapa tak ada side drawer. Rupanya dia dekat mana tau. Okey, turun macam ni, nampak tu. Anda tekan yang ni, baru dia buka. Okey, kat sini kita boleh set lah dia punya fan dia, kita nak kuat ke pelan ke. Dia punya refresh rate pun dekat sini. Dia ada start daripada 60Hz, paling tinggi 144Hz. Lepas tu dia punya performance pun semua kat sini. Performance dia betul-betul macam Aya Neo. Anda tengok dia ada power saving, balance, performance, streaming. Lepas tu dia ada turbo. Okey, kita pergi pada emulator game. Kita akan test game yang ringan dulu. Saya akan tunjuk pada anda game PS1. Okey, untuk game PS1 saya boleh cakap memang puas gila lah. Skrin dia besar, lepas tu skrin dia kan AMOLED, color semua nampak cantik. Lepas tu game PS1 ni, saya dah upscale dia punya internal, dia punya rendering grafik tu kepada 1080p. Nampak kualiti grafik dia, nampak macam remaster, tak nampak macam pecah-pecah dah. Grafik dia nampak lagi smooth lah daripada original PS1. Jadi nampak lagi cantik lah. Kalau tidak kat sini kan lantai nampak macam pecah-pecah dekat PS1. Ni nampak macam memang betul-betul macam remaster. Okey, jadi saya rasa untuk PS1 setakat ni lah. Jadi kita akan pergi pada platform yang berat sikit. Okey, untuk platform GameCube ni saya dah naik ke 3x resolution lah, iaitu 1080p. Dia punya 1080p sebenarnya agak tinggi lah untuk emulator. Kalau kata dia punya chipset dia tak cukup kuat, memang dia akan lag teruk lah. Tapi kat sini anda nampak lancar kan. So GameCube semua memang boleh main dengan lancar, tak ada apa masalah. Nampak? Oi, tak dapat. Dapat lah. Okey, kita pergi pada platform PS2 pula. Okey, untuk platform PS2 saya naik pada 2x resolution lah. Untuk 2x resolution, apa yang saya boleh cakap, memang nampak lancar lah. Dia tak nampak macam ada lag ke apa ke. Tapi kalau saya naik lebih daripada 2x, baru kita akan start nampak dia ada lag. Tapi setakat ni untuk 2x saya boleh cakap dia stable lah. Dia ada merah tau kat sini. Merah tu menunjukkan dia punya penurunan frame lah kan. Tapi dari segi gameplay kita tak rasa lah benda tu. Tapi kalau kita tak mau dia merah langsung, kita kena turun sikit lagi. Tapi saya tak turunkan sebab saya nampak dari segi gameplay nampak dia okey. Tapi kalau kita turun sikit, dia akan dapat lebih perfect lah. Kita turunkan pada 1.75. Memang dia lebih okey lah. Okey, jadi untuk game PS2 ni kita stop dekat ni dulu. Kita pergi pada platform yang lebih berat daripada ni. Okey, untuk Switch emulator setakat yang saya test ni nampak okey lah. Sebab chipset Snapdragon memang dia sangat sesuai lah untuk Switch emulator. Tapi sebab dah kena serang lah belum lagi. Ingat dah kena serang. Okey, untuk chipset yang dia guna ni kan, Snapdragon 8 Gen 1, untuk Switch emulator mungkin dia akan ada limitation sikit lah untuk beberapa game. Tapi saya ingat saya lah, masa saya test chipset Snapdragon 8 Gen 1 ni dekat Retroid Pocket 5, boleh kata 70% game Nintendo Switch boleh main dengan lancar lah. Semua game Nintendo Switch dalam dia punya ni lah, senarai game Switch library. Okey, kita pergi pada platform yang lebih berat sikit daripada ni. Bukan berat sikit, boleh kata berat banyak lah. Kita akan pergi pada PC emulator pula. Tengok macam mana dia handle. Okey, untuk PC emulator ni saya tak masuk banyak lah game. Anda tengok kat sini cuma ada 4 saja game. Tomb Raider, Wolverine, Jet Cave. Ni game yang paling ringan lah. Lepas tu, ni game yang paling popular, Grand Theft Auto 5. Okey, kita akan test game yang saya tak test semua lah. Mungkin saya akan test dalam 1, 2 atau 3 game lah. Kita akan tengok game yang paling ringan dulu macam mana. Okey, untuk game-game yang ringan macam indie game apa semua ni kan, memang dia okey lah. Saya boleh kategorikan dia perfect lah. Sebab anda tengok dia punya FPS pun dalam 40 lebih, dekat 50 FPS. Kita jalan depan sikit. Saya cuba nak tunggu juga dia lag dekat mana-mana kan. Tapi tak ada. Okey, setakat ni ada buah.
Layan juga game ni. Tak jadi review ni. Okay, saya rasa saya stop dulu lah game ni setakat ni. Tapi apa yang saya boleh cakap untuk game yang ringan macam ni, anda tengok memang lancar game dia. Okay, kita pergi pada game yang berat sikit daripada ni. Okay, untuk game Tomb Raider pun nampak okay lah. Dia punya frame rate dia dalam 40 ke atas. Kita pusing-pusing pun nampak okay lah. Dia punya grafik saya tak usik langsung, saya tak turun langsung, saya biar pada default je. Kita pergi depan sikit. Kita pergi sampai dekat tempat yang dia panjat kapal terbang tu. Macam mana nak skip ni? Okay, dah nampak dah kapal terbang tersangkut. Ada setengah chip yang tak cukup kuat dekat panjat kapal terbang ni. Dia jadi macam lag sikit. Sebab tu saya tunggu dekat babak ni nak tengok dia okey ke tak okey. Okey, dia berjaya melepasi kapal terbang tanpa penurunan frame. Dia tak nampak lag lah kat sini sepanjang dekat babak tadi kan. Okey, jadi untuk game Tomb Raider, saya rasa saya stop dulu setakat ni. Sebab tujuan saya nak tengok dekat babak kapal terbang tu je, nampak dia ada lag ke tak. Tapi nampak tadi okey je. Okey, jadi okey lah untuk kategori game dalam yang agak berat sikit lah daripada yang saya test pada mula-mula tadi. Okay, sekarang kita pergi pada game yang dia nak kata berat tak, game yang saya nak test lepas ni, tapi dia punya proses render tu agak tinggi lah sebab dia macam map dia tu besar. Okay, jadi kita akan terus pergi. Okay, jadi game last yang saya akan test ni adalah game GTA 5 lah. Game ni kira saya boleh kata kalau untuk chipset Snapdragon 865, dia merupakan antara game yang kira berat lah untuk konsol ni nak handle. Tapi kat sini kita boleh tengok lah, nampak dia tak perfect lah kan, tapi nampak okey lah sebab kita dah dapat macam-macam graphic driver yang mana dia bagi stability lah pada game-game PC ni. Setakat gameplay yang saya test ni, ni tengah kena kejar dengan polis ni sebenarnya. Nampak 2 bintang. Tunggu nak kena tembak. Tapi macam ni lah gameplay dia. Setakat yang saya test ni nampak okey, tapi dia tak nampak smooth macam dekat Snapdragon 8 Gen 2 punya chipset lah. Macam Snapdragon 8 Gen 2 dia konsisten dalam 60 fps. Dekat sini dia nampak playable tapi tak selancar dekat Snapdragon 8 Gen 2. Tapi okey lah bagi saya, macam ni kira okey lah, boleh main. Langgar orang sekejap. Dia ada macam melekat sikit sebab untuk maklum anda yang ada kat saya ni adalah variant 8GB RAM. So 8GB RAM untuk game PC, dia akan ada sikit lah masalah macam tu. Tapi tak semua game lah. Dia game yang memerlukan RAM yang tinggi, dia akan jadi problem sikit lah. Tapi benda tu tak selalu berlaku lah. Macam dekat game GTA 5 ni pun, setakat yang saya test, dia ada jadi tapi kadang-kadang lah. Dia punya gameplay dia sepanjang saya test tu okey. Oh, tidak. Okey, jadi setakat tu je lah perkongsian saya untuk ni game GTA 5 ni. Okey, jadi untuk saya punya first impression selepas kita dah buka kotak, lepas tu kita dah test cabut apa semua, lepas tu kita test game apa semua, apa yang saya kata, saya jujurnya saya memang agak kagum lah dengan apa yang MacMe buat untuk model yang kali ni. Sebenarnya ni adalah model kedua daripada MacMe. Anda bayangkan model kedua dah macam ni. Kebanyakan Android device yang saya review sebelum ni, even yang popular seperti Embernic dengan Retroid, dia ambil masa tau, dia ambil masa dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan dia keluar bermacam-macam model nak sampai ke tahap seperti mana sekarang ni. Contoh macam Retroid Pocket 6 ni kan, dia screen dia memang cantik, lepas tu dia punya pegang terasa premium kan, lepas tu dia punya gameplay apa semua memang sangat okey. Dia ambil masa yang lama dan dia dah selepas dah keluar bermacam-macam model baru sampai ke tahap ni. Tapi Mac ni, ini adalah model kedua dia. Model pertama dia keluar dalam kategori bajet kategori bajet. Keluar model kedua, pom. Macam ni terus. Dia bagi the best screen, dia bagi chipset yang saya boleh kata, nak kata dia dalam kategori flagship tu tak lah, tapi chipset ni adalah chipset yang sama digunakan pada Retroid Pocket 5. Kalau anda dah biasa tengok video saya tentang Retroid Pocket 5, itu adalah performance yang anda akan dapat lah dekat Mac Mini Pocket Max ni. Sebab Snapdragon 865, Snapdragon generasi pertama, bagi saya memang sangat okey lah kalau anda nak main game klasik emulator sampai ke high-end emulator pun. Nak kata perfect tu tak lah, macam Switch emulator atau PC emulator, tapi banyak lah anda boleh main kan. Kecuali game-game yang berat, game yang baru semua anda tak dapat lah. Anda boleh main game-game lama macam yang saya share tadi lah. Macam GTA 5 tu pun kira saya boleh kata dia atas pagar lah, antara okey dengan tak okey lah. Dan Mac ni Pocket Max ni dia dijual dengan tanda harga yang lebih kurang sama dengan Retroid Pocket 5. Sebab yalah dia pakai chip yang sama, tapi dia
upgrade banyak benda kan. Dia punya screen dia pun yang saya buka tadi bagi anda tengok, dia dah support sampai 144Hz. Lepas tu performance mode dia pun banyak. Lepas tu dia ada banyak lah dia punya customization tadi kan. Saya pun belum explore habis lagi. Tapi nanti dalam full review saya akan tunjuk habis, saya cerita habis lah apa yang ada kat dalam dia punya customization side drawer dia tu kan. Okay, jadi buat masa ni itu je lah yang saya dapat tunjukkan kepada anda, sebab video ni memang video straightforward je. Saya pun baru buka tadi, apa yang saya boleh share, saya share kepada anda lah. Selebihnya saya akan test dulu dan saya akan datang pada video yang kedua, saya akan cerita habis segala benda yang best tentang Macmi Pocket Max ni. Ok, jadi saya rasa setakat tu je lah perkongsian saya untuk video kali ni. Kalau anda rasa video saya memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video yang terbaru daripada channel saya. Sehingga berjumpa lagi, video akan datang. Bye.